tengok ni. Sekarang suasana dekat dalam gudang Bos Ijan, acik-acik boleh tengok hampir penuh. Okey, mesti ada yang tanya, betul ke ada kontena? Acik-acik kena tengok ni, Ika Angel. It's real, geng. Okey, memang ada kontena 7 biji. Malam ini juga, hari ini juga kita kena set upkan semua. Sebab tinggal berbaki berapa hari je. Cuba bayangkan, Bos Ijan bukan nak perlukan dalam gudang saja. Dekat luar sana, kalau korang tengok, luar sana tu kita orang nak displaykan set sofa untuk acik-acik. Dan ini laluan kedua untuk acik-acik kita lalu. Okey, korang tengok ni. Dari sana sampai depan kemah-kemah ni untuk acik-acik lah. Dan lagi acik-acik kita ni yang terliut tengok kita orang punya video hari-hari. Kita orang nak bagi tahu yang 16 ni kena datang. Kalau tak datang, mesti acik menangis. Sebab apa? Ini berkemungkinan hari terakhir Bos Ijan nak belanja 1 km RM1 sahaja. Okey? Dekat mana? Gudang Bos Ijan.